Ni baru nalung kritik sebuah video long kritik mualim, iaitu gubernur orang tanya orang Aceh. Jadi pakal long kritik. Long kritiknya karena long bengih ke pemimpin kan. Long kritik supaya terbuka mata hati pemimpin. Nak dikala nak dituoh situasi di Malaysia akibat dak kejak kali-kali uka kena Malaysia, sekurung-kurung jih gemerempak dengan urun Tuhan. Ngedinga keluhan masyarakat Aceh yang nak di Malaysia. Di Malaysia nya lebih kurang 400,000 orang Aceh yang mendaftar. Nah, yang hana mendaftar kadang menua tu 600,000. Macam-macam masalah orang Aceh yang berlaku. Contoh yang kan berlaku dalam padu muronyo. Alhamdulillah jenazah Pak Cik Urang Perlak yang hana dokumen yang di Hospital Melaka akan uruskan dokumen dan jenazah akan lumpur kampung. So yang bantunya pun urang dalam pemerintahan ke masyarakat biasa yang bantu. Bunuh lonjak bak Hospital HKL Kuala Lumpur bagian kanak-kanak Hospital Kuanku Azizah. Nasaboh jenazah anak mit umur baru padu muro 5 nguro umur kam meninggal. Mak di mesangket bak wat ka 5 nguro 6 nguro singo. Bil hospital mencecah RM6,000 lebih 5 nguro. Uronyo jenazah hanjut tak terbit di hospital kan disebabkan kewangan. Hana masalah dengan kewangan. Putra yang bermasalah disebabkan hanjit terbit anaknya di hospital. Yang pertama masalah dokumentasi. Dokumentasinya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang dalam pemerintahan konlun. Ilo hanya membantu saja. Pakon hana dokumen hanjit terbit jenazah. Yang pertama, untuk tak terbit jenazah di hospital benar waris. Nyaman, waris lagi ayah, anak, kaji keluarga yang terdekat. Contoh urinang bersalin di hospital, jet terbit jenazah menyenang ke bersalin di hospital menteri itu diwak dia, lako harus nak buku nikah, harus nak pasport, harus lengkap dempu baru jet tak terbit jenazah ya untuk tak kebumikan. Pu yang berlaku uronnya igatnya menikah di Malaysia hana dokumen, sapu hana, pasport hana, surat nikah hana. Jadi untuk tak tuntut jenazahnya hanjut. Karena segala sesuatu yang berlaku orang di hospital tetap harus tunjukkan bahawa saji nyo urina ngetanyo, nyo anak ngetanyo baru jut tak tuntut. Nyambat. Sayang 5 nguro ka di hospital hanjut tuntut jenazah disebabkan dokumen ayah hana. Dan dokumen mak tan. Pu yang je dacok sebuah pengajaran dalam kisahnya kepada seluruh masyarakat Aceh yang nak di Malaysia. Urang drone sekira je nak berkahwin dengan anaknya silakan. Kamu hanya melarang. Tetapi yang harus dipahami urangnya di saat berlaku lagi nyan. So yang je kemangsa anak drone yang je kemangsa. Pakon urangnya harus tak laki perhatian khusus kepada orang dalam pemerintahan. Pu tak laki peng mak orang pemerintahan kan. InsyaAllah peng tak fikirlah merantuanya. Cuma sokongan daripada kinerja tanya. Nyamban, ibi sokongan, ibi semangat kepada orang-orang yang bantu masyarakat yang susah di Malaysia. Kan tak lagi peng bak orang dalam pemerintahan. Kan tak lagi peng bak gubernur. Kau pun ada peng. Peng draw dah bompang. Atau apa memepi. Nyambang kan. Jadi lawan harap untuk ke depan kepada Bapak Gubernur, nekalan-kalan masyarakat di sana nejak kena. God menan. Assalamualaikum.